Hai, hari ni saya nak buat sengkuang calit. Ini adalah makanan kegemaran saya semasa kanak-kanak dahulu. Jom mula. Langkah pertama, kita ambil satu pot dan kita masukkan 3 sudu besar cili kisar, 1 ketul gula Melaka, suku cawat air asam jawa, sedikit belacan, sedikit garam dan setengah cawan air. Kemudian kita onkan api dan kita masak sehingga ia mendidih. Kemudian bolehlah kita masukkan kicap manis. Kacau rata dan kita masak sehingga kuah menjadi gelap dan gula Melaka ini larut. Setelah gula Melaka cair, sekarang bolehlah kita merasa sama ada adakah perlu kita tambah apa-apa bahan perasa lagi ataupun tidak. Saya tambah seketul lagi gula Melaka kerana kuah ini agak kurang manis. Kita sambung masak sehingga gula Melaka ni menjadi cair dan kuah menjadi sedikit ikat lagi. Next, kita masukkan air bancuhan tepung jagung yang mana saya bancuhkan setengah sudu kecil tepung jagung bersama 2 sudu besar air masak. So, setelah kita campur air bancuhan tepung jagung tadi, kita kacau rata sehingga kuah ini menjadi pekat. Kemudian bolehlah kita tutupkan api dan sejukkan. Next, kita kisarkan kacang tanah yang telah digoreng. Kemudian kita ketepikan. Next, kita hiris sebiji sengkuang mengikut ketebalan yang kita prefer. Okey, sekarang kita dah boleh assemble dah ya sengkuang calit ni. So, kita ambil sekeping sengkuang dan kita sapukan 1 sudu besar kuah yang kita sediakan tadi di atas permukaan sengkuang. Kemudian kita taburkan kacang tanah di atasnya. Nampaknya sengkuang calit kita dah siap dan sedia dihidang. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.